Jemput makan. Saya belanja awak hari ni. Banyaknya lauk awak order. Banyak? Tak banyak. Lauk satu, sayur satu dengan nasi je. Awak kan apa kata dah 2 hari tak makan, lapar lah kan. Jemput. Hai. Apa tu? Nasi. Cepat awak ambillah nasi. Banyak tu je ke awak nak makan? Saya memang tak makan banyak sangat. Sikit tu je? Betul, dekat rumah pun memang makan banyak ni je. Kenapa? Oh, saya diet. Lah, awak ni kira bukan menghabiskan beras ni, awak ni kira macam menjimatkan beras ni. Eloklah tu kalau awak jadi isteri saya, jimatlah beras saya. Mana ni semua saya makan lah. Betul awak makan. Jemput. Kenyang dah saya. Hai. Tapi saya tak habis dah. Awak boleh habiskan tak? Satu suap nasi je. Betul. Dah kenyang dah. Kenyang dah saya. Hai. Awak ni kalau kahwin dengan awak ni, saya silap boleh simpan juta-juta ni. Jimat betul awak makan. Sikit je. Hai. Okey. Nanti rombongan family saya pergi rumah awak nanti. Awak dah order? Dah, saya dah order dah. Sampai dah. Sambal hijau lado siap. Sambal hijau lado. Siakap ke tu? Ni ikan siakap ah. Ui, sedapnya. Masak lemak. Masak lemak udang. Okey, 2. Okeylah. Ngam lah ni. Cukup dah ni. 2 kan? Okey. Ini masak lemak daging salai smoked beef. Okey, 3. Okey. Masak lemak, daging salai. Okey, alhamdulillah. Jom Cukup. makan. Ini Malaysia goreng chicken. Malay style goreng chicken. Okey. Okey, 4 dah. Awak dah, order jom sikit tadi awak cakap Sikit je ni. Tak banyak pun. Cepat awak makan. Makan Nasi mana nasi? Nasi. Ini bayam tumis kampung. Bayam tumis. Oh, sikitnya awak order. Sikit sangat awak order ni. Untuk 2 orang makan ni kan. Dah habis dah? Dah habis dah. Tak ada dah. Ini je. Okey. Sedap ni. Bayam. Ya? Brokoli shiitake mushroom for vegetable. Brokoli. Ya, ulam-ulaman. Ulam-ulaman. Sikit sangat awak order ni. Sikit je ni. Takut tak cukup kita makan ni, takut lapar lagi kalau kita makan. Ni awak boleh makan. Nasi putih. Nasi putih. Nasinya seperiuk. Thank you. Nah, awak makan sayur ni. Sayur ni bagus untuk awak. Semua dah sampai lah ni? Dah. Ini je. Sikit je saya order. Sikit sangat ni. Tak sangka saya terkejut pun ada. Sikit. Awak tak lapar sangat kan? Saya tak lapar sangat. Air. Tak apa. Bang, air mana? Allah. Apa yang berlaku? Alhamdulillah. Kenyang dah saya makan. Saya makan semua ni? Betul. Lama sangat saya tunggu awak order air. Saya makanlah dulu. Sekejap je order air. Habis semua? Ikan pun tinggal kepala je? Betul. Tapi saya ada tinggal ayam seketul dengan nasi sikit untuk awak. Allah, mulianya awak. Awak ni memang isteri misali. Ingat juga saya makan. Yang lain semua awak dah habiskan ke? Yang tu dah habis. Yang tu pun dah habis. Yang tu pun dah habis. Dah habis. Tinggal ayam je seketul. Ayam pun seketul je awak tinggal untuk saya? Nasib baiklah awak masih ingat saya. Saya lapar tadi. Awak tak lapar sangat kan? Saya tak lapar sangat pun. Cuma bila dah cuik sikit tu, rasa selera sangat. Selera? Tak sedar dah habis. Selera sampai tak sedar dah habis? Betul. Nasib baik ada ayam seketul untuk awak. Tak apalah. Saya pun tak makan banyak sangat lepas kahwin ni sebab apa? Nak bagi isteri yang makan. Yang penting isteri happy. Bukan awak suka peha ke? Tak apa. Saya dah kenyang dah. Confirm ke? Bukan favourite awak ayam peha ke? Tak apa. Memang favourite saya, memang saya simpan untuk awak. Ya ke? Lah baik ni awak tinggalkan seketul untuk saya ni. Awak tinggalkan favourite awak pula tu. Tak apa ke? Tak nak ke apa ni? Tapi, bolehlah kalau awak nak bagi. Tak ada dah. Ni makanan saya. Saya dah habis dah. Awak nak ayam saya bawa nak. Kat tangan saya tu ayam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kan? Patutlah. Awak makanlah kuah ni. Kuah je dengan apa? Tinggal kuah je. Patutlah awak habiskan semua. Sedap sangat apa. Alhamdulillah. Lega saya dapat makan lah. Best kan? Dapat makan dekat Lado Pavilion Damansara Heights ni. Betul. Tak sangka dekat tengah-tengah Kuala Lumpur ni. Ada dalam mall pula tu. Itulah. Saya nak makan lagi dekat sini. Nak makan lagi? Sekarang? Kalau boleh. Bukan awak dah kenyang ke tadi? Tapi kalau awak nak makan lagi, apa salahnya? Kita ada makan dessert pula. Dessert lagi ada. Sini harga dia premium juga. Sesuai dengan makanannya yang premium. Apa kata saya bawa awak pergi branch dia satu lagi? Ada branch satu lagi? Dekat Lado by the Lake, Shah Alam. Dekat Tasik Shah Alam tu. Rasa sama.
Bolehlah kita pergi dating dekat Tasik pula. Awak nak dating kat Tasik? Ke awak nak makan? Awak jujur lah. Dua-dua Kita kan dah lah. kahwin sekarang ni. Kena jujur dengan suami. Nak makan ke? Nak. Nak makan lagi. Padahal baru lepas makan.